Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bertemu pada minggu ini, dan insya-Allah pada minggu ini kita akan terus baca hadis kita yang ke-8 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Jika mereka telah berbuat demikian, maka darah dan harta mereka di bawah jaminan perlindunganku, melainkan jika mereka menceroboh hak Islam, maka hisab perhitungan perbuatan mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan banyak perkara, antaranya perkara yang berkenaan tentang jihad. Jadi tuan-tuan dan puan, sesungguhnya Islam ialah agama belas kasih. Bahkan risalah Islam dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan membawa maksud, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Jadi itu adalah membuktikan bahawa agama Islam itu adalah agama yang menitik beratkan tentang kasih sayang. Walau bagaimanapun agama ini menolak ketidakadilan. Oleh itu agama ini membenarkan untuk berperang di jalan Allah dengan syarat ianya hanya dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bahkan Islam juga menegah kita daripada terus berperang tanpa sebab. Iaitu kita ini bermusuhan tanpa sebab ataupun berlaku zalim tanpa sebab. Bahkan agama ini menyuruh ataupun mensyariat kepada kita untuk berjihad hanya untuk kita menghalang serangan daripada serangan musuh sahaja. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Maksudnya, dan perangilah di jalan Allah dan berperanglah di jalan Allah, yakni memerangi orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah sampai melampaui batas. Jadi subhanallah, ini adalah cara-cara yang telah disebutkan di dalam agama ini dengan kita, iaitu dengan mempertahankan diri ataupun mempertahankan agama ini melalui ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kita punya undang-undang. Jadi jelaslah bahawa berperang ini hanya dibolehkan hanya untuk menghalang permusuhan dan menghapuskan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan supaya kita tidak melampaui batas, yakni kita tidak melebih-lebih, selain turut menjelaskan berdasarkan bukti-bukti yang terang daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Maksudnya, dan jika mereka, yakni orang-orang yang memerangi agama Islam itu, mereka ini cenderung untuk ke arah perdamaian. Contohnya berlaku peperangan lalu mereka meminta perdamaian, maka di dalam agama Islam menyuruh kita apa? Cenderunglah. Nampak, agama Islam itu menitik beratkan perdamaian dan kasih sayang.
Lalu kita boleh lihat di sini di dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan perkataan aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia. Jadi maksud ini yang dimaksudkan dengan memerangi manusia ini kata ulama adalah memerangi kaum musyrikin Arab. Okey, sebentar ya, dua orang nak masuk tu. Saya ambil dulu. Okey, baik. Jadi dalam maksud memerangi manusia ini kata para ulama iaitu hadis ini berfokus kepada zaman dahulu di mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi agama Islam itu telah diperangi oleh musyrikin Arab. Lalu hadis ini berfokus kepada musyrikin Arab. Namun hadis ini masih lagi boleh terpakai sehingga hari ini. Okey, kerana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membangunkan Madinah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan kota Madinah, lalu permusuhan di kalangan orang musyrikin Arab, mereka telah menyerang agama Islam dengan menyerangi kota, ingin memerangi orang Islam ketika itu, terbukti melalui peperangan Badar, peperangan Uhud dan sebagainya. Jadi itu antara maksud yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia. Dalam makna yang lain yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi SAW, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Maksud di sini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sabda ini berfokus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada kaitan dengan paksaan di dalam agama, bahkan ia berkait dengan menghalang musuh dan menghentikan gangguan terhadap orang lain. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sambut ayat ini melalui ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Okey. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, kebenaran datang daripada Allah, maka sesiapa yang mahu maka hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang enggan biarkan dia ingkar. Jadi ayat agama Islam ini bukanlah agama paksaan. Okey, tidak ada paksaan di dalam agama, la ikraha fid din. Okey. Jadi bagi mereka agama mereka, agama kita agama kita. Okey, jadi ini yang telah dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aku telah diperintahkan ataupun perkataan umir tu. Jadi tuan-tuan perempuan, ini adalah antara beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ataupun manfaat daripada hadis 40 ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu kita, dapat tambah pengetahuan kita tentang agama Islam ini, kerana kita tidak boleh lari daripada agama Islam ini. Okey, setiap daripada kita ini mesti menelusuri kehidupan sebagai seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Tidak boleh kita ambil Islam tu berdasarkan perayaan sahaja. Kita tak boleh ambil Islam itu berdasarkan aktiviti-aktiviti keagamaan sahaja. Daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tutup mata kita, itulah kita kena meletakkan Islam itu di dalam diri kita. Kerana sesiapa yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hatinya, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ketenangan di dalam hatinya, bahkan Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa setakat itu saja, tapi sebelum kita pergi kepada penutupan, sudi untuk saya menjemput mungkin ada tuan PPD. Kalau tiada tuan PPD, kita jemput timbalan PPD, mungkin Cikgu USB. Ada apa-apa yang mungkin nak disampaikan, dipersilakan. Okey, tidak ada Ustaz. Okey, jadi tidak ada apa-apa yang ingin disampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan mata Allah sekalian, saya doakan mudah-mudahan kehidupan kita, kerja kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.